Alright gang, Abah datang rumah. Hari ni dia datang nak belanja kita nasi Minang gang. So kita kat Putra Heights tengah tapau nasi Minang. Macam-macam lauk ada gang, padu gang. Kita tengok lauk apa. Pasti memuaskan. Buka puasa kat rumah hari ni, stay tune. Okay, kita tapau ni dendeng. Rendang, dendeng. Rendang dan dendeng. Kuah dia lebih sikit. Ni daging dendeng kan? Ni dendeng. Ambil urat tadi. Baru Abah. Ni dah tinggi dah. Aku dengan dia nasib baik tinggi aku sikit je. Kan? Dengan Mona dah tinggi dia dah. Kan? Dengan kau pun dah macam Kan? hampir lah. Hampir. Hampir lah. Gila. Ui, mantap. Ni. Tengok rambut. Rambut Spiderman, mana rambut Spiderman? Rambut Spiderman. Yeah. Mantap. Nasi Minang dekat Putra Heights kan. Macam-macam ada kat sini kan. So nasi Minang ni kedai dia. Nasi Padang masakan Minang. Kat sana ada yang golek. Oh yo, dukung lagi abang. Abang dukung. Tak aci lah. Ni iPhone apa ni? 17. Okey lah. Alright gang, pukul 7 5 minit sampai rumah je kita berbuka puasa. Abah dah lama tak datang rumah sebab dia sibuk sebulan sekali dekat Mekah sekarang ni. Dia bidang baru dalam hidup dia. Dia Masya-Allah. dia sudah menjadi Ustazah. Ustazah mutawif. Bawa orang pergi umrah. So korang kalau kat luar sana nak pergi umrah, kau Roger, follow je IG dia, media sosial dia, kau Roger dia. Masya bro. Nak pergi umrah. Dia dengan Ikhlas Ya, ikhlas.com. Dengan Ikhlas.com Asia. So dah ramai lah yang pergi dengan dia. Sebulan sekali. Dia ada kat Malaysia 7 hari je. Yang lain semua kat Mekah, Madinah semua lah. So rezeki orang kata rezeki abang tak sangka apa. Tak sangka kan Allah bagi jalan macam ni. Tiba-tiba kan daripada apa, berlakon modelling. Ya. Daripada modelling lah, macam-macam lah kau lalu dalam hidup kau. End up aku syuting dengan Aslo ni. Aku cakap apa Aslo lepak aku tau. Ada gosip aku cerita kau lagi. Sekejap lagi So macam itulah cerita dia. So stay tune kan, kita balik ke rumah aku berbuka puasa. Mantap. Let's go. Wih, dia budak belakang. Ini peminat motorsport otomotif. Nak pergi event Motomania. Mike, kau tolonglah bagi dia masuk, Mike. Dia nak pergi event kau ni, rooftop event ni. Tolonglah. Okay guys, stay tune. Okay, ini menu kita untuk hari ni. Urat keting, sambal hijau, dendeng, ayam, rendang, ada lemang. Ni sayur ni terung pula apa ni? Nangka dengan urat. Tapi aku makan mungkin 1 lauk je kat sini. Alright gang, kita kat Shah Alam mencari baju raya. Let's go. Pertahanan dulu. Hai abang. Hai. So kita dekat Plaza Mak Salam gang. Aku nak cari baju Melayu. Lepas tu orang kat sini pun nak nak cari baju kedai yang aku beli tu lagi. Baju tu atas ke mana aku lupa. Let's go. Abang Petra, Ustaz beli apa? Mami. Jangan pegang jatuh nanti. Kam. Bye-bye. Kita baju warna apa tu? Warna apa tu? Green. Warna green. Good. Mana Petra suka tadi warna apa? Warna apa tu? Warna pink. Mana ni? Okay, this colour. Warna apa? Ada green okey lah. Jadi? Kata beli apa? Kakak saya tak gini apa?
Kita beli apa? Ya. Ya. So dah ada dah kurta tadi. Baju Melayu je belum. Jom. Abang apa? Beli apa tu? Abang beli apa tu? Tengok apa tu? Daddy strong tak? Ha? Daddy strong tak? Strong, Daddy strong lah. Kita strong ke? Strong ke angkat ni berat? Oh yo, strong. Tengok, strong tak? Ni apa ni? Nanti pintu. Kunci apa? Pintu. Okay, jom. Cari baju Daddy. Let's go. Come. Baju Melayu aku masih tak dapat lagi colour seperti mana yang Mona nak. Tempat kedai favourite aku tadi colour pula tak ada yang macam Mona. So jom. Budak rambut baru. Mana tunjuk rambut baru sikit dekat kamera. Mention tak tanya? Rambut apa? Spiderman. Mention tak tanya? Abang. Abang. Tak ada. Ambil kat atas je lah. Yang light colour tu. Okey, kita dah jumpa dah baju Melayu untuk aku. Omar Ali. Kita memang selalu beli Omar Ali ni. Omar Ali. Tapi last year je kita skip kan? Last year je aku tak beli Omar Ali. Tapi tahun ni kita kembali ke Omar Ali. Warna coklat. Brown. Dia lain sikit kali tahun ni. I brown, you brown pekat abang-abang dah. Okay lah, lelaki dia kena gelap sikit. Okay kan? Jom kita bayar. Let's go kan? Okay kan? Oh, penat jalan tu. Puasa-puasa ni. So Mona masuk dalam balik, dia lupa beli kain sarung ke apa tah. So aku tinggal seluar, last lagi nak beli seluar. Seluar aku dah besar semua kan. Aku nak beli saiz 32 dah. 33 pun aku dah rasa besar. Aku rasa kena try 31 ataupun 32. So kejap lagi aku nak beli seluar sehelai, nak pakai bersama kurta, seluar hitam. So stay tune, tunggu Mona kejap masuk dalam balik. Cun. Aku ni kat Plaza Masalam je, tapi nak hujan ni kan. Hari ni tak tahu nak makan apa buka puasa, tak ada plan lagi. Dan yang paling best, pagi ni kita akan balik Kelantan geng. Pagi ini. Balik Kelantan. Tak sabar. Tapi aku balik ikut Terengganu geng, sebab aku nak singgah Kuala Terengganu. Cun. Kita ke Ion pula geng. Ion. Ini carbon fiber ke macam ni, Bi? Bukan stiker. Oh, lebat gila hujan kat sana kan. So aku bawa pas solat je, tengah tunggu Mona solat. So lepas ni kita masuk dalam, kita pergi cari baju untuk anak-anak aku. Baju tidur dah untuk pakai raya lah. Baju tidur dah, baju jalan dia. So stay tune kan. Okay, Mona dah siap solat, Petra pun dah settle. Hujan pun dah lebat. Oi, risau kalau lebat-lebat hujan ni. Seluar pendek. Abang, lollipop tak lepas. Jom. Lift rosak. Eskalator rosak. Abang tengok baju abang. Tengok. Tunjuk. Fuyu, tengok. Apa? Kilat-kilat. Okey, muat tak? Okey, pegang. Okey, turun. Tingginya. Jom. Kita pegang ni tak apa. Okey, pegang sendiri. Okey, go. Go.
Okey, jom kita balik. Selesai cari seluar di Uniqlo. Apa nyanyi lagu apa tu? Nyanyi lagu apa tu? Nyanyi lagu apa tu? Apa nyanyi lagu apa tu? Okey, jom. Kita tapau Hokkaido ni. Dia cakap dia nak makan lah. Eh, tak nak makan? Okey, jom. Let's go, geng. Okey, stay tune, geng. Jom kita balik. Hujan lebat.